Tak pantun dah ada, dia kata tu. Tuan-tuan, tanpa membuang masa, majlis pentas pada malam ni menjemput dan mempersilakan Dato' Seri Sanusi, Menteri Besar Kedah, untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barisan penceramah perpimpinan Perikatan Nasional yang hadir pada malam ini, Yang Berhormat Datuk Idris Haji Ahmad, Datuk Seri Ahmad Faizal Zumu, Tuan P. Punitan, Datuk Dominik Lau, saya sendiri, Datuk Seri Hamzah Abdul Ustaz Abdul Muhaimin Abdul Malik, calon kita, tuan-tuan, perempuan yang dikasihi sekalian. Ada ramai tak petang ni, kalau saya sebut, ramai pula nak berceramah. Alhamdulillah, pada malam ini siri kempen ceramah yang tak akhir. Besok ada lagi, malam besok last. Besok ada game kabadi dengan belia masyarakat India. Petang lawan bola, menang kalah tak kira, janji lawan. Tuan-tuan sekalian, sempena kempen hari-hari yang terakhir PRGN 48 yang kuning ini, saya ingin mengajak seluruh pengundi dari kuning, pengundi berdaftar, untuk memberi sokongan penuh kepada Ustaz Muhaimin, calon kepada PN Perikatan Nasional, yang berada di luar daripada zon ini, sama ada di Ipoh, di Kuala Lumpur, di Singapura. Kalau tuan-tuan berhasrat untuk memberi satu isyarat besar kepada politik tanah air, pulanglah beri undi kepada calon Perikatan Nasional Ustaz Muhaimin. Takbir! Kalau tuan-tuan tidak berhasrat nak balik pangkal PN, tak payah balik lah. Tuan-tuan sekalian, begitu banyak peristiwa-peristiwa besar yang berlaku dalam tempoh 2 tahun ini, yang menggoncang hubungan antara kaum, yang memanaskan, yang mengoyak merobek kontrak sosial yang telah dipersetujui puluhan tahun lamanya sejak kita merdeka. Saban hari kita dapat saksikan di bawah kerajaan yang kununnya dikatakan kerajaan perpaduan, berpangkat antara hoya-hoy dan anti hoya-hoy. Tubuh kerajaan, kontrak sosial yang membentuk negara ini mencapai kemerdekaan tahun 57, persetujuan orang tua-tua kita, akhirnya semakin hari semakin dirobek. Sebab itulah dalam siri-siri kempen pelihara yang terakhir, pelihara yang kecil, Perikatan Nasional mula mendekati semula kaum-kaum yang ada di negara ini dalam berbagai pendekatan, dan saya memilih pendekatan sukan dan pendekatan tradisional untuk kita gabung jalinkan semula hubungan sesama kita. Tuan-tuan sekalian, sejarah negara ini lebih 70-80 tahun dulu, kita orang-orang Melayu menerima dengan baik kehadiran rakan-rakan kita untuk mencari keharmonian dan kedamaian di sini. Sama ada mereka datang sendiri atau mereka dibawa oleh penjajah British di lubung-lubung dan di ladang-ladang. Tuan saya mai sendiri. Tuan saya pun mai pada tanah besar Cina sebelah bapak saya. Kahwin dengan tuk saya Melayu.
Akhirnya tumbuhlah cucu-cucu yang besar dan cengeng. Hidup aman damai. Kawan saya duduklah kampung Melayu. Aman damai. Kahwin dengan Melayu. Dapatlah puak saya. Puak saya kahwin mak saya, dapatlah saya. Aman. Sejak tertubuhnya sebuah parti pada tahun 63, kepanasan antara kaum mula terasa dan kemuncaknya tahun 69 tercetus peristiwa 13 Mei. Ini fakta sejarah. Kemudian itu negara kita terus berjalan. Berbagai kaedah dipikirkan oleh para pemimpin negara. Ditubuhkan kerajaan perpaduan, kerajaan perikatan, campur dengan PAS masuk dalam tu. Bermula tahun 73, kerajaan campuran untuk meredahkan suhu perkauman yang telah mencetuskan peristiwa besar 13 Mei. Sampai tahun 78-74, pilihan raya umum 78 dibuat rancangan menendang keluar PAS daripada Barisan Nasional kerana mungkin mereka sudah menemui formula itu mengenepikan sebuah parti Islam. Tuan-tuan sekalian, selepas parti yang tubuh tahun 63 itu dapat banyak kerusi, sekarang ni ada 40 kerusi, tension antara kaum muncul semula. Muncul keberanian untuk menanggalkan bulan sabit sebagai lambang kepada agama Islam di negara ini, di Jalur Gemilang. Tiba-tiba meletup. Peristiwa ini tak pernah terjadi, tuan-tuan. Hanya terjadi ketika parti tahun 63 itu ada kuasa di negara ini. Berturut-turut dalam 2 akhbar berbahasa Cina disiarkan sepenat kehadiran Presiden Cina dibuang bulan sabit. Tuan-tuan sekalian, telah sebalut kita rakyat Malaysia, Melayu, India, Cina, Kadazan, Muruh, Dusun di sebelah Borneo, orang asli hidup aman damai. Hanya apabila ada ahli-ahli politik yang meniupkan isu perkauman, maka tension itu muncul semula. Tak cukup dengan akhbar Cina. Kemarin Kementerian sendiri berhasil. Di sekolah. Bendera tak cukup jalok, bintang ada 2. Awak susah sangat kan nak lukis jalok Gemilang ni? Saya rasa tak susah. Kesilapan demi kesilapan terjadi. Nampak macam silap, tapi domer, insting kita mengatakan ini semua adalah perbuatan yang disengajakan. Tuan-tuan sekalian, untuk hidup aman, tentram, damai di negara ini, satu formula pertama yang mesti dilaksanakan, mesti dilakukan oleh seluruh rakyat Malaysia adalah kalahkan parti 63 itu dalam politik Malaysia. Kena bagi dia nyah daripada politik tanah air. Jangan bagi dia menang, jangan bagi dia kuasa. Masa dia kuat ni jadi macam-macam. Tuan-tuan, memang mulut dia manis. Lidah dia lembut. Depan kita pijak semut tak mampu. Belakang kita dia cakap lain. Dia cakap Mandarin, dia cakap Cantonese. Kita tak tahu. Saya ni tuan-tuan cakap Melayu di mana pun. Lagu ni lah saya bercakap. Saya berkawan dengan orang Cina, saya berkawan dengan orang India. Kawan saya Cina. Pasal apa dia kata kita resim? Kita tak resim sebab kita cakap terus terang. Yang meniupkan perkauman di negara ini bukan PN, bukan PAS, bukan Bersatu.
yang meniupkan perkauman di negara ini adalah DAP. Betul atau tidak? Kena kalahkan DAP. Adalah puak-puak walanon cari makan ni, dia kata sikit DAP. Orang gila. Tuan-tuan sekalian, orang pun ada otak, orang pun ada akal, orang ada mata, orang ada telinga, orang mengerti baca. Daripada bacaan ramai ahli-ahli sejarah, ramai ahli-ahli sosiologi, punca sebenar mereka ni. Tapi oleh kerana mereka ni duduk bergayut, ada orang dapat kuasa, dapat jadi kerajaan, dapat jadi menteri, dapat kursi empuk. Kerana bergayut di 40 kursi DAP, maka dia pertahankan DAP dia macam dia pertahan mak bapak dia. Termasuklah pilihan raya air kuning ni. Kita bertemu antara PN dan PN. PN hari ini tuan-tuan, mak ayah kita di saluran 1. Mungkin tak ada sedar lagi. PN dengan DAP hidup sekali, makcik. Mantap. Calon PN, ustaz tu pun duduk dengan DAP hari ini. Parti bahaya. Parti chauvinis. Parti perkauman. Walaupun dia tampilkan dengan lidah yang lembut gigi pada lidah. Tapi percayalah, sejarah telah menunjukkan rentetan penubuhan DAP lah. Negara kita semakin hari semakin panas dengan perkauman. Dia habaq 3R tak boleh cakap. Perkauman tak boleh cakap, agama tak boleh cakap, raja tak boleh cakap. Lepas tu kita nak cakap apa? Bak raja kita tak cakap. Bak agama, pas kena cakap bak agama. Parti Islam. Perkauman ni kena cerita juga sebab musabak panasnya hubungan antara kaum di negara ni. Tuan-tuan sekalian, pasal saya habaq menata 15 minit saja. Poin utama ucapan saya pada malam ini adalah mengajak tuan-tuan pengundi di PRK Air Kuning N48 memberi undi kepada Perikatan Nasional, menolak Barisan Nasional untuk kita tamatkan riwayat politik DAP di negara ini bermula di Air Kuning ini. Boleh tak boleh tuan-tuan? Tamatkan riwayat DAP dalam politik tanah air Malaysia untuk menimbulkan semula keharmonian dan kedamaian antara kaum di negara ini. Boleh tuan-tuan? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.